Seri Paduka Baginda yang dipertuai Agong setelah diperkenankan dulu-dulu Yang Maha Mulia Raja-Raja. Maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada 2 Mac 2025. Assalamualaikum, salam sejahtera. Marhaban ya Ramadan. Pada hari ini, saya Nur Damia Auni akan melaporkan aktiviti yang berlangsung pada hari ini, iaitu pelancaran program Iyah Ramadan SK Tangguh Batu 2025 yang berlangsung pada hari Jumaat 7 Mac 2025. Antara objektif program ini diadakan adalah bertujuan meningkatkan penghayatan Ramadan dalam kalangan warga pendidik dan murid-murid yang beragama Islam, menambah pengetahuan murid tentang ibadah puasa, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan aktiviti amal ibadah. Mari sama-sama kita saksikan pelancaran program Iyah Ramadan SK Tangguh Batu 2025. Sekian, terima kasih. Pada suatu petang, Ali dan rakan-rakannya sedang berkelah di pantai. Jom. Aku macam teringat sesuatu lah. Hari ni kan tengok tarian anak bulan. Lah. Siapa yang buat? Tak nampak pun. Jantan buruk kot. Ada lah. Bagi aku tengok. Betul lah. Aku nampak anak bulan lah. Aku kata dia tak tahu bagi aku sebarang. Asyik dia tak boleh puasa. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang dipertuai Agong setelah diperkenankan dulu-dulu Yang Maha Mulia Raja-Raja. Maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada 2 Mac 2025. Hari apa tu? Hari Ahad. Betul.